Hai, sekarang ni nak main rojek. Kat sini. Kalau pernah pergi kat sini, komen. Sebab saya praktis 2 tayar sampai boleh kat sini lah. Basikal. Haal. Sekarang praktis brake 3 tayar. Oh, Abang Didik dah pakai stokin. Jadi dia kena teman. Abang Didik. Kenapa? Dia buat stokin ni. Sebab stokin ni memang ada dalam ni. Abang Didik tak buat stokin. Tak apalah. Kau pelangi begitu macam imagination. Abang dah siap dah. Elok-elok tau. Cepat basah jangan masuk. Boleh lah. Hai. Nak kopok ke? Sekejap lagi nak. Okey. Ambil lah. Boleh jari je kan? Dah. Naik. Duduk mana? Kata orang tua sakit lutut je turun duduk. Abang Didik dah turun. Cepat Abang Didik. Ha, sini. Ada jatuh tadi. Ha, break. Bukan break baring. Break kat belakang, break baring buat apa? Nak naik betul-betul. Break baring dah buat apa break baring? Kalau bawa orang di kat sana. Ha, angkat sikit belakang, sikit. Ha. Sakit tak? Aduh. Kalau nak jatuh depan. Don't drop your... Ha, macam tu bang. Ha, macam tu bang. Saya tinggi sangat, baru nak praktis rendah dulu. Praktis dulu macam mana. Ha, kat abang tu. Ha. Praktis untuk kawal badan supaya tak jatuh.
Bila abang dah sampai ujung tu, abang kunang badan ke kanan ke kiri ke. Lepas tu baru tolak badan bila dah laju. Kangkang. Okey, ke kanan, ke kiri. Tengok mana nak pergi. Macam tu nampak? Kau okey? Nampak? Dia nak pergi kiri ke kanan. Okey. Abang Didi pergi main dulu ya. Nanti datang balik. Jangan balik tu abang sebab kayu. Clever boy ah. Hebat abang. Lagi sekali. Abang yang sekali ambil rekod tegak. Go, 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 go. Clever. Hebat. Adik. Abang jalan sini, dia tiba burung. Abang adik tak banyak salah. Sebab adik tu ada jalan. Kalau tu sebab dia lupa ada jalan je. Abang buat betul. Sebab tu abang asyik jatuh. Dia dengan kawan lah. Adik dengan kawan lah. Hebat ah. Ya. Merah betul muka dia. Tolong abang. Ayuh. Abang Didi baik-baik. Tak malu naik kereta adik. Tak malu naik kereta adik. Naik kereta orang. Naik kereta orang. Naik kereta orang, tak malu. Naik kereta adik. Tak malu naik kereta adik. Adik bagi abang pula.
Tak muat. Tapi dia tu. Dah tengah off dia buka. Adik cabut tayar yang depan ni. Masuk bawah stroller. Takut bapa angkat kata jatuh. Ni belakang. Yang belakang. Tak payah boleh kat sana. Boleh. Dah pakai beg. Tak letak.